Umur 5 ejen mata mengikut susunan paling muda ke paling usang part 3. Guys, tarikh birthday untuk setiap karakter ni pening sikit, so aku just susun ikut umur je, tanpa ikut hari lahir. Ejen Mika 15 tahun. Walaupun muka dia macam tomboy-tomboy yang kita selalu tengok dekat KFC yang jadi manager-manager tu, sebenarnya dia adalah ejen combat mata. Yang sedihnya, dia dilahirkan dengan masalah saraf, kini menggunakan suit mecha untuk bergerak. Boleh katakan dia ni OKU cyborg. Ejen Zaz 15 tahun. Aku rasa dalam banyak-banyak ejen muda lelaki, ni paling ramai fans. Zaz merupakan ejen Invizo yang paling laju. Fun fact, dia bisu, so dia berkomunikasi melalui bahasa badan. Masalahnya, kadang-kadang bahasa isyarat yang dipakai tu orang bisu sendiri pun tak faham guys. Tak percaya, tanya orang-orang bisu, tengok diorang cakap apa. Ejen Kim 15 tahun. Ejen Kim merupakan ejen techno pakar muzik. Dia ni pun struggle juga ni. Kanak-kanak bersaiz dewasa pun ramai minat dia. Gadget utama dia adalah gitar atau sejenis alat muzik. Ejen Sam 15 tahun. Ejen Sam merupakan ejen neuro yang bijak berstrategi dengan jam laser Swiss. Suka ajak lawan main games macam puzzle dan teka-teki. Bukan cikai-cikai punya Mamat ni, sebab Mamat ni juga merupakan jantung mata. Ejen Alex 16 tahun. Nah guys, dalam banyak-banyak ejen muda, dia paling tua dan berjembut lah boleh kira. Dengan suara pun dah tahu Halcom dia ada dua. Alex merupakan ejen Invizo bersaiz besar dengan kekuatan anti-gravity. Walaupun besar, dia sangat lembut dan ceria dalam pasukan. Bila aku tengok dia ni, mengingatkan aku dengan Kuma Bear dalam One Piece. Thank you for watching guys. Akhir kata, maaf kalau ada salah info sebab dipetik daripada sumber yang terhad. Jangan lupa subscribe guys. Ciao.